Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizah Rahmat, Olaka TV. Kerajaan negeri menubuhkan jawatan kuasa komuniti hijau dalam semua jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan kampung dan bandar, JKKK dan JKKB serta Persatuan Penduduk Taman-Taman Perumahan di Negeri Melaka. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Ali Rostam berkata, antara fungsi jawatan kuasa ini adalah bagi melaksanakan semua amalan-amalan hijau seperti menggalakkan penggunaan solar power, penggunaan air hujan, galak penanaman sayur dan penggunaan bahan kitar semula. Melaka maju, negeri sayang, negeri pandang, teknologi hijau. Kita ingin melihat rasa-rasa perbadanan dapat dilaksanakan secara berkesan di mana saja kita berada di negeri Melaka. Dengan adanya jawatan kuasa ini, ia akan mendapat menjayakan usaha kerajaan dalam menghijaukan bumi. Kerajaan negeri juga telah memperbanyakkan program dialog dengan PBT bersama jawatan kuasa kampung dan bandar dan persatuan penduduk bagi menyelesaikan masalah-masalah di kawasan masing-masing dengan lebih cepat dan pantas. Berita selanjutnya. Sebanyak 59 buah sekolah di daerah Alor Gajah mengambil bahagian pada kejohanan balapan dan padang Majlis Sukan-Sukan Negeri Melaka MSSNM kawasan Alor Gajah ke-37 di Stadium Hang Jebat, Melaka. Kejohanan yang berlangsung dari 19 hingga 22 Mac ini menyaksikan 70 acara dipertandingkan melibatkan 48 buah sekolah rendah dan 11 sekolah menengah. Pengerusi Jepun Dewan Undangan Negeri Dun Aikro, Datuk Koh Nai Kwong mewakili Ahli Parlimen Alor Gajah Tan Sri Fong Chan On berkata, sukan adalah medium berkesan bagi memupuk semangat perpaduan di kalangan kaum sekaligus memperkukuhkan lagi integrasi kaum. Aktiviti sukan melibatkan daripada pelbagai kaum agar dapat memupuk semangat kesukanan perpaduan sekaligus meneratkan tali silaturahim dan Melalui kejohanan ini dapat mencungkil bakat baru dalam sukan olahraga untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi. Sukan juga dapat mempertingkatkan motivasi jati diri dan semangat juang rakyat dalam mencapai matlamat negara maju 2020.